Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama saya Nur Syazana Isyirah binti Abdul Kahar Nasaruddin. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Wan Ibrahim yang terletak di Kuala Lipis, Pahang. Hobi saya ialah membaca buku dan memasak, manakala cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor yang berjaya. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang pernah saya baca bertajuk Nama Aku Anne. Novel ini dihasilkan oleh Aina Amir dan diterbitkan pada tahun 2008. Jumlah muka surat ialah 328. Diterbitkan oleh syarikat Carnadia Solutions Serdian Berhad. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan seorang gadis remaja yang bernama Amanina atau lebih dikenali dengan nama singkatnya Anne. Dia merupakan anak kedua daripada 7 adik-beradik yang tinggal di kawasan S, sebuah kawasan yang kurang bernasib baik dari segi kemajuan ekonomi. Keluarganya hidup serba kekurangan, apatah lagi dengan kehadiran ibu dan ayah yang cacat. Sementara Abang Eng pula seorang yang malas dan tidak membantu dalam urusan rumah tangga. Dalam mencari jalan keluar daripada kepayahan hidup, Eng seringkali meluangkan masa di stesen komuter Masjid Jamik yang berdekatan rumahnya. Di situlah Anne mencari kedamaian jiwanya menghadapi liku-liku hidup yang perit. Suatu hari ketika Anne sedang berada di stesen komuter, dia terserempak dengan seorang makcik yang terjatuh. Tanpa berfikir panjang, Anne segera membantu makcik tersebut. Sebagai tanda penghargaan, makcik itu mengajak Anne untuk ke rumahnya. Sesampai di rumah makcik itu, Anne berasa teruja melihat keadaan rumah yang sangat besar, mewah dan bersih. Berbeza sekali dengan rumahnya sendiri. Penemuan Anne dengan makcik itu telah mengubah hidupnya. Makcik telah membantu Anne dalam segi kewangan, pakaian dan makanan. Hidup Anne kini berubah. Umpama tikus jatuh ke beras, begitulah keadaan Anne. Makcik juga sering menasihat Anne dalam perjalanan kehidupannya. Setiap kali Anne menghadapi masalah, dia akan menemui makcik untuk meluah perasaan. Makcik telah banyak memberi nasihat dalam hidupnya. Anne umpama seorang Cinderella yang hidup dalam kesenangan. Sungguh pun begitu, Anne tidak lupa diri dan nekat untuk belajar hingga berjaya. Anne atau Amanina merupakan watak seorang gadis yang tabah menghadapi keperitan hidup kerana kemiskinan keluarganya. Jasa makcik tidak pernah dilupakan. Anne sangat menyayangi makcik selama-lamanya. Pengajaran atau iktibar yang boleh kita ambil dalam novel ini ialah sentiasa berusaha dan jangan cepat berputus asa, bersyukur dengan keadaan hidup dan tabah menghadapinya, serta untuk berubah diri menjadi seorang yang lebih baik atau rajin, kita mestilah berusaha dengan gigih. Sekian, terima kasih.